Alhamdulillah, saya lihat sebenarnya banyak idea-idea yang menarik dan luar daripada kebiasaan kita lah di sekolah-sekolah di Malaysia lah. Tengok Mailbox ni dia berjaya membuat sistem pendidikan penuh. Diorang fokuskan pada awal tu untuk membentuk para guru tersebut dahulu. Kemudian barulah guru-guru tersebut akan melahirkan para murid dia dengan baiklah. Bagaimana mereka boleh mengawal murid-murid di sekolah ini yang mana mereka menggunakan hampir sepenuhnya penggunaan CCTV. Bukan sahaja di tempat-tempat yang biasa murid lalu, bahkan di dalam asrama, di sekitar persekitaran kawasan-kawasan yang biasa murid ada. Jadi benda tu sebenarnya membantu guru sedikit sebanyak supaya bebanan guru tu dia tidak terlalu banyak. Kalau benda tu tak ada, jadi guru terbeban untuk memantau pergerakan murid yang sangat banyak. Tapi dengan adanya benda tu, kaedah tu, dia akan membantu pengurusan sekolah untuk memendekkan masa memantau murid lah. Kerjasama seperti ini sangatlah membuka mata kita sebenarnya. Pendidikan Sekolah Fajar Hidayah ni yang mana mereka tidak membeza-bezakan murid. Yang mana di sini mereka menerima murid special needs. So jadi mereka layan sama rata tetapi dengan melakukan aktiviti yang berbeza. Semua murid berhak menerima ilmu. Yang mana kita boleh tengok budaya dekat luar ni, macam mana mereka menggerakkan sekolah, yang mana kita ada satu matlamat yang sama, iaitu untuk membangunkan sekolah Islam. Perkongsian dari Pak Wirdas, dia mengatakan di sini mereka menerima murid-murid dari pelbagai latar belakang, antaranya fakir miskin, anak yatim dan juga orang kurang upaya. Contohnya berpenyakit slow learner dan sebagainya. Seperti di sekolah kita juga, kita setiap tahun ada disediakan pelbagai kursus untuk guru-guru ni untuk menjadi guru yang profesional, sehingga kan ada guru pakar dan sebagainya. Tetapi di Fajar Hidayah ni, mereka terapkan guru mereka ni setiap minggu perlu belajar ilmu pendidikan khas, sehingga kan mereka mampu berhadapan dengan murid tersebut daripada awal pendidikan iaitu tadika, skor rendah, sehinggalah masuk ke universiti dan akhirnya berjaya menjadi manusia di luar sana. Okay, apa yang anda dapat nilai daripada hasil lawatan ke Dewan Dakwah ialah mereka mempunyai satu misi dan visi yang jelas, di mana misi dan visi mereka itu lengkap yang diperjelaskan kepada semua staf dan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab dan amanah. Satunya yang anda kagum kat sini ialah bagaimana tarbiyah yang ditanam di kalangan mahasiswa-mahasiswa di sini. Dan sebenarnya pencetus kepada da'i ini sebenarnya bermula daripada sejak dini lagi, maksudnya daripada tadika. Jadi apa yang kami boleh bawa, tarbiyah yang ditanamkan di dalam diri setiap da'i tersebut. Dan mereka juga mempunyai kurikulum yang pada anak satu kurikulum yang sangat lengkap yang mereka bawa daripada awal sehinggalah sekarang. Perkara yang paling menyentuh hati Ana sepanjang lawatan kita ke pusat dakwah ni adalah kesungguhan da'i-da'i ataupun pendakwah ni untuk mendapatkan ilmu dan juga menyampaikannya kepada masyarakat. Dan juga cara untuk menyebarkan dakwah tu kepada masyarakat, terutamanya masyarakat yang belum menerima sepenuhnya agama Islam dan juga masyarakat yang duduk di pedalaman. Jadi bila kita nampak semangat pendakwah da'i-da'i ni, kita rasa teruja lah, dan kita pun rasa macam sepatutnya menjadi seperti mereka. Apabila kita mendidik anak-anak murid kita, terutamanya di Pusat Pendidikan Al-Hikmah, kita mendidiknya dengan rasa ikhlas dan kita mengharapkan dia menjadi seorang da'i dan berdakwah kepada ahli keluarga, kemudian berdakwah kepada kawan-kawan dan juga kepada masyarakat. Pengalaman ni sangat menarik lah sebab jarang kita dapat pergi ke sekolah-sekolah yang berada di luar negara. Kalau kita tengok pendidikannya mungkin berbeza berbanding kita di sana. Tapi ada beberapa perkara lah yang macam kita boleh ambil iktibar, kita boleh ambil sebagai pengalaman lah untuk kita laksanakan mana yang sesuai di tempat kita. Satu perkataan, bernilai. Saya pilih perkataan bernilai sebab bagi saya lawatan pada setiap sekolah ada nilai-nilai yang sangat tinggi, terutamanya untuk saya lah sebagai pengalaman yang besar dalam hidup. Ana boleh gambarkan ialah teruja, menerokai negara lain, mempelajari sesuatu daripada negara lain selain daripada negara kita. Teruja itu Ana rasa apabila
kita rasa seronok dapat mengetahui ada juga rakan-rakan kita walaupun berbeza negara, mereka mempunyai semangat dan niat yang sama untuk mengajar, menyampaikan dan mendidik masyarakat konsisten dalam melahirkan dan membentuk karakter seorang dai. Jadi di situ anda dapat belajar untuk melahirkan pelajar-pelajar yang ada nilai kepimpinan, rasa bangga menjadi pendakwah, bangga menjadi dai dan bangga boleh menjadi seorang pelajar yang boleh berbakti kepada masyarakat kelak. Perkataan yang menggambarkan yang dapat saya berikan iaitu inspirasi. Di mana lawatan kerja ini dia memberikan satu inspirasi kepada saya sendiri dan juga pihak pentadbiran untuk mengadaptasikan pengalaman ini dan diterjemahkan di TIPAH insya-Allah. Penghargaan yang sangat kepada pihak pengurusan dan pentadbiran TIPAH di atas usaha ini sebagai menghargai juga jasa-jasa dan pengorbanan para guru yang telah berkhidmat 10 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas usaha ini dan juga penghargaan tidak dilupakan kepada Milbas, kepada Dewan Dakwah dan juga Fadal Hidayah kerana mereka telah menyediakan sambutan yang luar biasa dan sangat mengagumkan.